Ini topik ni complicated sebab kenapa dekat Semenanjung dan juga sebahagian kecil daripada Sumatra, Borneo, ada sikit macam dekat Sarawak, dia berlaku satu peristiwa tau. Di mana kenapa dekat kita punya negara, contohnya orang selalu perkatakan tau, kenapa orang Jawa dekat Semenanjung Tanah Melayu dipanggil sebagai Melayu, orang Bugis dipanggil sebagai Melayu, tetapi tidak di Indonesia. Correct. Apa yang berlaku ialah pada ketika itu berlaku proses Melayunisasi oleh ideolog-ideolog Melayu, yang proses inilah yang akhirnya yang macam kita kenal pada hari ini adalah orang Melayu itu adalah dirangkumkan segala mereka yang penutur bahasa Melayu, beradat dan berbudaya Melayu, sehingga kan suku-suku yang Jawa dan sebagainya masuk. Tetapi di Indonesia dan sebagainya, di Indonesia tidak berlaku proses Melayunisasi tersebut yang berlaku dalam sekitar abad ke-19 ke-18 macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua pula, pada ketika kategori label ras Melayu ni yang ahli antropologi Jerman tu ada disambut tau. Dia disambut oleh terutama ahli-ahli politik dekat Asia Tenggara. Kira-kira sebagai contoh dekat Filipina kita ada apa? Jose Rizal. Jose Rizal pernah tulis buku The Pride of Malay, Kebanggaan Bangsa Melayu. Itu konteks dia pada situ memang merujuk kepada ras Melayu. Lepas tu dia sehinggakan kalau kita baca ada peristiwa yang melibatkan Maharaja Abu Bakar, Sultan Johor pada ketika itu pernah bertemu dengan Maharaja Hawaii. Dalam pertemuan tersebut ada satu peristiwa yang saya rasa sangat terkenal, yang di mana masing-masing membahaskan diri mereka sebagai adik-beradik Melayu yang hilang. Pada ketika itu konteks yang dirujuk ialah ras Melayu. Tetapi pada ketika itu sebab bila kajian tentang perkaitan rumpun Austronesia ni mula diketahui, dikenali, memang disambut oleh banyak tu lah. Tapi pada ketika itu mereka panggil kepada rumpun Austronesia ni sebagai ras Melayu. Tapi kemudian dia ada evolusi dia dan sebagainya, lahirnya Austronesia dan kemudian dikecilkan lagi sebagai West Polynesia, dan lepas tu dia adalah Polynesia, Austronesia, West Polynesia dan sebagainya, dan dia berevolusi lah dia punya konsep-konsep tu.